Allah ni mana pernah benci kita. Allah sayang kita. Jadi kalau kita ni tak dapat nak sebarkan kasih sayang tu pada orang, dalam keadaan Allah hari-hari bagi sayang pada kita ni, maknanya something wrong pada pantulan tu. Pantulan cahaya tu tidak berlaku disebabkan cermin yang penuh dengan debu. Dapat tak saya punya metafora ni, analogi ni, supaya kita nampak bahawa dengan makin bersih hati kita, makin suci hati kita, makin kita boleh nampak banyak nikmat yang ada depan mata, banyak kesyukuran-kesyukuran kita yang belum lagi kita tuturkan, banyak lagi apa yang Allah bagi yang kita belum lagi berterima kasih. Jadi somehow dia boleh kita faham bahawa Nabi ni akan menyaksikan banyak benda yang ajaib, benda yang dahsyat yang tidak dilihat oleh manusia-manusia biasa, kan? Bila Nabi naik Buraq, Nabi pergi ke Sidratul Muntaha, perjalanan Nabi langit demi langit, maka dengan dibersihkan, dibelah dada, dibersihkan hati Nabi ni, untuk Nabi mendapat kejelasan melihat nikmat-nikmat Allah tu. Macam mana kita nak, tu sunnah yang kita tak perlu ikut, tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah nak cari Buraq ke, nak pergi langit pertama, nak pergi sampai Sidratul Muntaha, tu tak perlu. Tapi macam mana keadaan dan peristiwa itu kita nak bawa dalam kehidupan kita. Jadi rupanya ada banyak keajaiban hidup kita ni yang Allah bagi setiap hari.